Assalamualaikum geng. Hari ke-81 misi kayuhan dari Banting Selangor ke Mekah. Kali ini aku berjaya sampai di Madinah dan akan menuju ke Mekah insya-Allah. Sebenarnya kami dah sampai 27 hari bulan 2, hari kami lepas. Perjalanan dari Hanakiah ke Madinah tinggal 118 km je. So bila nampak signboard lagi 31 km ni mulai excited. On the way ke sana, Abang Alif dah tunggu tepi jalan nak bergayuh bersama kami. Kedatangan kami disambut seolah-olah orang Ansar tinggal di Madinah dan menyambut ketibaan kami. Alhamdulillah, masya-Allah, lepas di checkpoint nak masuk ke Madinah. Thanks to Abang Alif lah, dia boleh communicate Arab. Urusan kami jadi mudah. Tak sabar nak masuk ke Madinah. Tak sangka lah, mimpi menjadi kenyataan dan mimpi akan berakhir. Mimpi akan berakhir dan hidup di dunia nyata. Kembali ke dunia nyata semula. Let's heading to Masjid Quba first, then to Madinah. Ucapan untuk kami berdua bang, telah berkayuh 3-6 bulan. Selamat datang lah ke Madinah. Nanti dapat teruskan ke Mekah pula. InsyaAllah. So buat umrah mabrur. Kita layan kambing Madinah dulu. Kambing Madinah. Tak sangka lagi 10 km dah sampai di Madinah. Akhirnya kami sampai ke Masjid Quba untuk menunaikan solat sunat dan sujud syukur. Perasaan tu bila sujud tu rasa cukup kuat sebab Allah yang berikan peluang dan rezeki ini berkayuh selamat sampai ke sini. Selepas tu kami terus ke Masjid An-Nabawi melihat sendiri suasana keindahan di masjid ni. Rasa sebab geng, sebab perjalanan jauh ni semata-mata nak sampai sini dan beribadah. Kami terus ke kedai makan tu dia Pak Tam. Mekah tu Madinah Aidil. Ni Pak Tam. Kemeja logo ni yang lagi 9. Ni Adila Ustazah. Kita ada Hai-O. Okay bang, terima kasih bawa kita orang masuk ke Madinah. Terima kasih lah sudi bawa ikut sekali. Masya-Allah, kita kongsi keberkatan. Abang Hamzah kan? Muar-muar kat Betul Laut. Abang Banting juga. Abang tak banting. Ya.